Korang Tata dekat Jajan Bara. Korang tengok kedai ni best gila tau. Ikan. First korang masuk, korang akan jumpa kuih raya. Kuih raya. Ada lagi kuih raya kat sana. Tata sebenarnya Tata dah merayap dah tadi. Tapi Tata tunjuk dekat korang juga. Korang nak coklat apa? Semua ada. Adakah Tata perlu membuka rahsia kedai ni? Tengok, dia ada macam-macam coklat. Harga lebih kurang je daripada korang pergi Langkawi ke, pergi mana-mana lah tempat coklat yang murah tu. Sama je kalau korang datang sini. Dia slightly mahal sikit je. Ada Taim. Ada Vitakers. Ada macam-macam. Korang nampak dekat sana tu ada Tafilak. Ada banyak yos. Pening. Tata yang masuk pun rasa pening. The toys. Korang tahu Tata punya coklat favourite ada kat sini. Ya Allah, ada bands kat sini. Ini Tata punya favourite. Bands. Harga dia lebih kurang je. Macam selalu Tata beli kat Lazada kan. So tengok kat sini. Banyak korang nak beli untuk bagi hadiah kat kawan-kawan ke. Nampak? Macam tu. Nampak? Dia dah siap dalam kotak. Seronok betul lah. Nampak ni. Mixed fruit drops. Macam-macam ada. Lagi ada kat sana tu. Nampak? Ada Maggi. Ada Biscoff. Sana lagi ada coklat. Kalau korang nak kotak untuk present, kat sini lagi ada coklat. Ada marshmallow yang besar-besar tu. Seronoknya korang. Kata memang seronok lah, rasa macam nak terkinja-kinja je kat dalam ni. Barrels dia murah. Tiramisu harga lebih kurang lah. Kat luar mungkin ada beza 10 sen, 20 sen, RM2 je macam tu. Jom tengok lagi apa ada. Sebab ni nak raya kan, so diorang ada banyak kuih raya. Ada bukeh biskut. Nampak? Kuih raya. Mungkinlah tak premium sangat, tapi okey. Rasa-rasa. Nampak bawah tu. Ada macam ni. Tengok ni Elma London kan. Elma London dia RM18. Elma London. Lepas tu kalau macam ni kan, dia macam satu set kan, RM26. Tapi kuih dia dalam RM15 macam tu, RM18.
RM9. Sibuk lah dengan jajan dia ni. Bahaya you all kat dalam ni. Banyak gila jajan. Tak macam dah pening dah. Tengok. Ada Chupa Chups. Biskut. Sini biskut pula. Biskut, jajan, kerepek-kerepek, keropok-keropok. Oh. Kuih raya, ada macam-macam kuih raya you all. Ada ketupat. Ada apa lagi tak tahulah. Tatap pun tak tahulah. Ada samprit, ada tart. Ada sampan. Ada tengok, ada belinjo. Ada roda-roda, ada keropok ubi. Pening lah. Tengok sini, ada oat choco. Serius, korang kalau masuk sini mesti pening. Kenapa dah tak punya phone tak fokus kat ni? Tengok, kat situ biskut. Biskut. Nampak? Oh. Biskut. Macam-macam jenis biskut. Dalam tin. Apa lagi? Tengok dekat sini ada. Takkan suka makan benda-benda macam ni. Saya tak macam lost yang nama dia ni. Gami. Gami. Ada gami. Lepas tu kan yang best. Jom tak bawa korang. Tengok sini dia dah packing. Tak adalah kena beli macam banyak terus kan. Kat sini tadi ada coklat dekat sana tu. Dia buat macam ni. Nampak? Korang boleh beli sikit-sikit. Tak perlulah beli macam penuh kan. Satu bag dia tu berapa harga? Oh my god. Tengok dia jelly. Ni tak macam dah kurang lah makan benda-benda ni. Jadi tak adalah shopping hari ni. Tunjuk kat korang je. Nampak? Korang beli macam tu. RM6.90 100 gram. Boleh lah ambil 100 gram. Tak perlulah ambil yang banyak terus tu. Nampak? Seronoknya. Ada cookies. Oh, lagi satu yang best. Oh, lupa. Kau nampak? Dia ada coklat. Nampak? Crepes baklava in pistachio. Ada sticky. Macam ni, besar sikit. Lepas tu dia ada yang kecil sikit. Star jar. Lagi besar yang macam ni. Lepas tu korang, dia ada Crystal Candy. Agak-agak kering. Nama estetiknya. Okey. Sini macam ada coklat. Ada lagi satu.
Yang sini aiskrim. Korang nampak ada Vico. Hari tu tak cari. Tapi tak nak beli, tak macam nak pergi berbuka dekat luar. Nanti cair pula. Mungkin tak datang balik nanti malam. So dia ada Vico di sini. Dan yang paling best, dia ada aiskrim yang viral ni you all. Nama pun kedai ni Jajah Viral. Aiskrim peach tu. Peach dengan mango. Nanti tetap akan try yang ini ya. Tadang! Nampak? Ini peach. Peach aiskrim Kak Jajan and mango. Kita nak beli, kita takut cair pula. Kita nak pergi Mamux aiskrim mango. Oh, bestnya you all. Seronok lah kedai ni. Tapi dia tak shopping hari ni sebab tak baru dia tahu pasal kedai ni. Dia tetap datang intai-intai dulu sebelum kita bershopping nanti. Tata makan ambil 1-2 coklat yang Tata nak makan. Haribo. Seronoknya. Oh, nampak orang tu pegang apa? Oh my god. Tahu lah sekarang ni jajan makan sebulan sekali makan jajan. Oh, seronok lah. Oh, seronok. Apa? Dah tunjuk dah tadi. Dia ada juga toys, tak banyak lah. Dia lebih kepada jajan sebab nama kedai ni Jajan Viral. Ingat jajan, ingat viral.